all that he has gone through, dengan semua ujian yang dia hadapi, dia masih minta pada Allah jangan hina dia pada hari di mana manusia dibangkitkan. Risaunya. Sedangkan dia punya pengorbanan yang dia buat, usaha yang dia buat, sampai dia itu Allah kata umat by himself, and dia adalah Khalilullah. Tapi dia punya takut pada Allah Azza wa Jalla. Dia kata, Tuhan, janganlah engkau hina aku pada hari manusia dibangkitkan. After all that he has done, what do we have? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam yajidka yatiman fa'awa, wajadaka dhalan fahada, wajadaka ailan fa'aghna. Dia mendapati kamu yatim piatu, dia memberikan kamu kecukupan. Dia mendapati kamu miskin, dia memberikan kepada kamu kekayaan. Dia mendapati kamu tertanya-tanya, dia memberikan kamu jawapan. Alhamdulillah, ayat itu memberitahu kita apa yang pernah berlaku di masa lampau tidak sia-sia. Nabi SAW diajar dalam surah Ad-Duha tadi untuk memberikan warna kepada apa yang pernah berlaku dalam fasa-fasa kehidupan baginda. Alhamdulillah, pada hari ini, saya, Syahri Abdul Rahman, gembira kerana kita dihadirkan dengan tetamu yang akan membantu kita untuk menghargai cerita-cerita masa lampau yang berlaku kepada kehidupan kita. Kerana beliau sendiri insya-Allah akan berkongsi kepada kita semua bagaimana pada setiap album-album hitam putih itu sebenarnya kita boleh memilih untuk memberikan warna kepada kisah-kisah berkenaan. Alhamdulillah, saya teringat kata-kata seorang pakar motivasi lah gitu. Pengalaman adalah apa yang berlaku kepada kamu, tetapi kematangan adalah bagaimana kamu membaca apa yang berlaku kepada kamu. Jadi, tidak semestinya satu orang yang banyak pengalaman dia matang. Dan tidak semestinya orang yang terlalu belasan tahun dia tidak matang. Asalkan dia tahu untuk memberikan makna kepada apa yang berlaku dalam kehidupannya. Alhamdulillah, podcast siri yang ke-6 di bawah Yayasan Tadabbur, podcast Kompas 114, kita akan bersama dengan seorang insan yang saya kira banyak cerita-cerita yang bakal memberikan makna. Mungkin di luar sana beliau digelar sebagai accidental influencer. Tetapi saya lebih selesa melihat Pak Cik Lan mengumumkan kehadiran ketibaan Pak Cik Lan ataupun Haji Rasulullah Muhammad Tuan Haji Pak Cik Lan sebagai murabbi, insya-Allah. Benda yang saya seronok tentang podcast ni adalah kita boleh belajar bukan hanya daripada orang akademik, orang dalam bidang tafsir, tetapi juga kadang saya lebih cepat matang dan berkembang bila dapat ada sesi seperti ini yang sangat berharga, iaitulah kita berkongsi pengalaman-pengalaman. Jadi apa khabar Pak Cik Lan? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana sudi menjemput Pak Cik. Last kita bertemu di acara Karangkraf kan Pak Cik Lan kan? Itu ke apa Ustaz Nu'man Khan datang, Nu'man Ali Khan, perbincangan on apa surah surah Al-Jumu'ah. Oh betul. Yes. Surah Al-Jumu'ah. Kat situ saya belum rapat lagi dengan Pak Cik Lan ni. Sehinggalah dapat kad bisnes Pak Cik Lan sebagai naib presiden Pak Cik Lan. Oh tetap bukan jawatan kuasa pendidikan masyarakat. Sampai sekarang rupanya. Sekarang dah pasal daripada Pak Cik sini tengah buat tu, PhD. Jadi Pak Cik minta pada presiden untuk diberikan kelonggaran untuk Pak Cik tumpukan buat PhD Pak Cik. Masa tu Pak Cik Lan ada sebut Pak Cik dalam proses nak selesaikan PhD. Berapa lama lagi Alhamdulillah Pak Cik dah buat proposal defense. So sekarang Pak Cik ni PhD candidate lah. PhD candidate. Dia rupanya belajar PhD ni kita daftar dipanggil PhD student. Bila kita dah present paper kita PhD dapat candidate. chapter 1 baru PhD candidate. So sekarang PhD candidate lah. Buat data collection, hopefully kalau Allah izinkan insya-Allah by tahun depan boleh lah. Pak Cik tajuk apa Pak Cik Lan? Oh Pak Cik buat tajuk Al-Falah.
konsep Al-Falah Al-Falah. in creating sustainable competitive advantage. Kerana kita lihat manusia banyak bercerita tentang kejayaan. Tapi definisi kejayaan tu siapa yang buat? Macam mana kamu nak tahu kamu berjaya? Dan dalam kehidupan kita orang Islam sebenarnya, mana ada agama yang menyeru umatnya 10 kali paling minima, hayya 'alal falah. Hayya 'alal Mari menuju kejayaan. Mari menuju kemenangan. Dan bila Pakcik buat kajian mengenai konsep Al-Falah ini dalam Al-Quran, dia ada 40 ayat yang menceritakan 40 ayat. ayat menceritakan tentang Al-Falah. Macam umur Nabi pula. Dengan derivatifnya lah. Muflihun, tuflihun, Betul. yuflihun, aflaha, semua tu. Ada 40. Dan dia sangat merupakan suatu konsep yang sangat kuat sebenarnya. Dalamnya banyak dimensi. Dia bukan hanya menceritakan tentang falah, kejayaan, tapi dia menceritakan bagaimana untuk mencapai kerajaan. Bagi Pakcik, it is a value-driven cognitive behavioral construct. Maknanya kalau kamu nak berjaya, Allah dah beritahu cara dia dah. Kamu buat beberapa perkara penting, kamu akan mencapai kejayaan. Dan sekarang apa yang Pakcik cuba buat ialah trying to integrate that tauhidic epistemology tu, ilmu ketauhidan itu daripada Al-Quran itu, nak diintegratekan dengan the current contemporary Western sustainable competitive advantage theory. Diorang banyak empirical, tapi diorang kurang values. Kita banyak values, tapi kurang empirical. Kita tak banyak study, kita tak banyak petunjuk. Sedangkan kalau kita rajin buat kajian, baginda Rasul is the best example of that. So kajian Pakcik mengenai Al-Falah. Subhanallah. Pakcik Lan sudah 2 tahun ni 63 lah. Bulan depan 63. Allah panjangkan umur Pakcik. Amin. Dan mudah-mudahan dapat bergelar Doktor Ruslan pada umur 3 ke 64. InsyaAllah. Allah panjangkan umur Pakcik Lan. Amin. Oh, ini inspirasi untuk saya. Sebab saya pun baru memulakan pengembaraan dalam PhD. Kalau saya tak salah, saya rasa tajuk PhD Pakcik Lan ni mungkin atas sebab minat ataupun pengalaman. Kenapa boleh terbabit dalam kajian ni Pakcik Lan? Betul. Salah satu sebab kenapa itu ialah Pakcik, in fact kalau Ustaz Syahri baca buku Pakcik kan, Pakcik bermulakan buku ini dengan suatu suatu macam rasa kecewa dan rasa marah. Kerana hadis Thauban itu, Rasul dah beri hadis Thauban yang menceritakan bahawa nanti akan ada satu masa umat ini banyak. Betul. Tapi musuh tak rasa takut pun. Kenapa? Dan kita adalah umat yang telah diberitahu oleh Nabi yang tak pernah berbohong penyakit kita. Tapi sampai lah ni, kita tak dapat selesaikan sampai masalah itu. Iaitu penyakit wahan. Cinta pada dunia, takut pada mati. Dan ini takut pada mati dan cinta pada dunia ni kan ada kaitannya kerana dia nak berjaya. Manusia nak, kalau boleh berjaya, kalau boleh nak seumur hidup saja. Tapi apakah itu kejayaan? So the definition of success, apa sebenarnya kejayaan dalam Islam? Dan seperti mana Pakcik cakap pada Ustaz tadi, kita adalah umat yang setiap hari paling minima 10 diseru. kali. Tapi di mana umat ini? Mana jayanya? Orang bunuh abang, kakak, adik kita hampir tiap hari. Kita tak boleh buat apa. Di mana falahnya umat ini? Kerana penyakit itu. Jadi buku yang Pakcik tulis ni because of that. Dan Pakcik menceritakan manusia ni tertipu dengan dunia kerana dia tak tahu hakikat dunia ni. Dan Allah beritahu, terang. Nabi dah beritahu penyakit kita apa, tapi kita tak pernah cuba untuk menyelesaikan dia. Dan Allah dah beritahu kita hakikat dunia tu apa, pun kita masih tertipu. What's happened? Macam mana kita nak jadi falah? Dan oleh kerana Pakcik buat konsep, Pakcik punya study is strategic management. Pakcik ni dulu masa kat Celcom pun Vice President of Corporate Strategies. Memang Pakcik suka buat strategi ni. Jadi strategi ni kalau itu kita umur belajar 40 kan? Itu yang Pakcik umur 40 masa kan? 40 Pakcik dah jadi naib Presiden, alhamdulillah. Cita-cita tercapai Pakcik Lan. Cita-cita tercapai, masya-Allah. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah. Kenapa kita tidak boleh tu? Kerana strategi. Dan Pakcik sekarang ni tengah membaca pasal Pakcik sekarang banyak dapat jemputan on strategic management or leadership. So Pakcik baca buku Dr. Rozhan on strategic leadership, dan Pakcik baca buku Profesor Dr. Jewel Hayward on Muhammad leadership juga.
Ada apa, historical reconstruction. Hebatnya baginda Rasul ini dalamnya ialah dia very strategic dalam apa pun yang dia buat. So strategic management ni, dia punya core dia, fundamental dia ialah competitive advantage. Bila kamu buat sesuatu langkah strategi, sepatutnya kamu mesti mendahului orang. You must be better than others one step. So that hence pakcik punya tu ialah Al-Falah in creating competitive advantage of Muslim. Dan kes tadi pakcik ialah Yadim. Yayasan dakwah. Kerana pakcik suka buat dakwah ni. Dan satu lagi, Yadim ni dia dah 50 tahun tapi tidak ada banyak kajian akademik mengenainya. Hence pakcik nak bawa pengkajian itu. So kenapa pakcik nak buat Al-Falah? Kerana itu sebenarnya adalah matlamat akhir umat ini. Umat ini adalah untuk menang. Sebab kenapa Allah Azza wa Jalla, macam pakcik cakap 40 kali Allah sebut tentang kemenangan itu. Dan semua kemenangan itu kalau kita lihat dalam di konsep yang western punya teori ni, subhanallah, semua almost there. The only thing yang diorang tak ada dalam barat is the value base. Macam kita, banyak ayat bila Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang falah, Allah menceritakan tentang taqwa. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 tu pun bila Allah kata tentang alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya Allah kata ulaika humul muflihun itu. Muttaqin. Takwa. Dan dalam ayat dalam surah ayat yang ke-200 daripada surah Al-Imran, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takwa. Dan kalau kita lihat, takwa ini sebenarnya bagi pakcik adalah puncak kepada kejadian manusia. Kenapa kita dijadikan? Kita selalu bicara tentang kejadian manusia itulah untuk mengabdi diri pada Allah Azza wa Jalla. Yang ayat, Ustaz lagi pandai lah kan? Surah Az-Zariyat tu, ayat 56 kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi dalam surah Al-Baqarah, bila Allah kata, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya apa? Kamu wahai manusia, aku jadikan untuk mengabdi diri pada Allah. Wahai manusia, abdi dirilah kamu pada Allah yang menjadikan kamu agar kamu bertakwa. So maknanya kalau pengabdian itu adalah sebab kita dilahir, kita dijadikan, dia punya matlamat akhir pada pengabdian ialah ketakwaan. Dan ketakwaanlah yang akan melahirkan falah. 9 kali Allah Azza wa Jalla bila cakap falah, Allah cakap tentang takwa. So pakcik rasa bahawa Al-Falah ini adalah tanggungjawab kita orang Islam. Dan kalau kita mengkajinya dengan pemahaman yang benar, macam pakcik cakap, dia bukan cakap Allah cakap Al-Falah, tapi Allah, contohnya surah Mu'minun. Qad aflahal mu'minun tu saja, telah berjayalah orang yang beriman. Allah bagi ciri-ciri dia. Orang yang macam mana? Yang khusyuk dalam solat dia. Orang yang li zakati fa'ilun. Orang yang wa'arid lawi mu'ridun. Menjauhi lara. Orang yang amanah wa'adihim ra'un. Ini semua kalau kita laksanakan sebagai at the individual level and at the societal level, we will insya-Allah become orang yang berjaya. Setuju. So, kenapa kita tak berjaya? Hence kajian pakcik is because of that. Pakcik nak cuba integratekan Al-Falah, konsep yang dalam Al-Quran ini, dengan konsep competitive advantage, the Western theory. Dia ada 2 school of thought. Satu the market base, satu the resource base. So pakcik nak integratekan dia menjadi Al-Falah. Semoga Allah mudahkan Pak Amin, Cilan. amin. Dan bila Pak Cilan sebut Yadim tadi tu, maknanya Pak Cilan bukan hanya kaji sesuatu yang benar-benar diminati, tetapi saya rasa akan sampai kepada sasaran penting. Sebab saya ingat saya dalam Yadim ada DMY, ada Da'i Muda. So just nice kajian itu moga disambut oleh skuad muda yang akan masuk ke dalam masyarakat ni. Amin, amin, amin. Sebab banyak orang mengkaji di peringkat yang lebih tinggi, tetapi kajian itu hanya mengisi library sahaja. Betul, Pak Cik harap tak jadi macam tu lah. Tak ada, insyaAllah. InsyaAllah. Semua orang. Saya teringatlah bila saya kaji surah Al-Mu'minun, Pak Cilan, kalimat falaha itu mengingatkan kepada sifat pekebun. Betul. Falah. Betul. Cilan tahu kan? Betul. Subhanallah. Tanam benih. Betul. And then tunggulah proses demi proses, stage by stage. Tidak boleh gupur-gapah.
menghormati peraturan alam Betul. ataupun peraturan Allah, and then berjaya adalah buah yang akan dipetik lah. Subhanallah. Betul. Okey, minta maaf lama sangat bincang tesis Pakcik Lan sebab saya memang kebetulan minat dengan Apa tesis apa Ustaz lah? tesis saya. Mungkin agak kurang mesra netizen sikit lah. Dipanggil tafsir maudhu'i surah dan implikasinya kepada kisah-kisah mubhamat. Dalam bahasa Melayu, macam mana peranan mentafsirkan ayat dengan ayat dalam satu surah untuk memahami kisah-kisah yang tidak diperincikan. Contoh Zulkarnain kan Pakcik Lan. Betul. Kita tak berapa tahu sangat. Quran tak Betul je. memberikan details. Beliau ni siapa, hidup pada zaman siapa. Quran hanya memberitahu values ataupun karakter beliau. Tetapi kalau kita baca daripada awal surah Al-Kahfi, Allah menyebut kekuatan akidah pada kisah pemuda Al-Kahfi, kekuatan ilmu pada kisah Musa. Bermaksud bila Allah sebut sababan pada kisah Zulkarnain, ia bermaksud kombinasi akidah yang mantap, ilmu yang kuat. Jadi itu antara cara lah ataupun aplikasi kepada apa yang saya lakukan. Masya Allah. Okey, Pakcik Lan, banyak benda nak sembang. Dan saya pun sangat cemburu dengan masa yang ada. Saya nak kita mengangkat terlebih dahulu tema leadership lah kot. Okey, InsyaAllah boleh, saya boleh. kalau tidak keberatan. Pakcik Lan, kadang-kadang leadership ni dia datang daripada, contohlah Pakcik Lan anak bongsu kan? Tak, saya anak lelaki bongsu. Anak lelaki bongsu, sorry. Anak lelaki bongsu daripada 6 Daripada adik-beradik. 8 adik-beradik. So yang 2 bawah tu perempuan. 2 bawah perempuan. Jadi nombor atas 7, nombor 8 perempuan. Yang atas seorang kakak, lepas tu 4 lelaki. Jadi 8 adik-beradik. Jadi pakcik ni kira dimanjakan oleh mak sikit lah. Tu anak lelaki kan? Anak lelaki bongsu. Itulah. Biasa kalau dah jadi anak bongsu ni, dia macam tolonglah saya, abang-abang. Tapi macam mana boleh melahirkan Pakcik Lan yang umur 40 nak jadi vice president? Ayah lah kot Pakcik Ayah Lan. pakcik adalah seorang yang bila habis bekerja di Singapura sebagai askar British, dia balik ke Melaka. So waktu tu dia mula untuk mencari kehidupan. Yang ni pakcik tak tulis banyak dalam buku Redasan. Sikit je cerita ayah Pakcik Lan ni. Jadi bila dia balik, dia berhadapan dengan, dia askar British dengan all disiplin. Dia balik ke kampung, cuba untuk berniaga. Dia cuba buat baik dengan semua orang, tapi ditipu. Biasalah orang, kadang-kadang dia ambil kesempatan. Tapi ayah tidak pernah putus asa. Ayah seorang yang tegas dan sangat perseverance. Ayah cuba berniaga, beli barang-barang kelapa untuk jual. Kemudian ayah ternak kambing dan kerbau untuk tu. So saya tengok kesungguhan ayah untuk dan ayah memang seorang yang daripada, kalau nak tengok dia ada semangat kepimpinan dia, ialah dia adalah orang yang pertama anak Melayu di kampung pakcik waktu itu, 1963, pergi ke London. Dalam gambar yang selalu pakcik selalu tunjuk pada cucu pakcik, tengok datuk je seorang yang Melayu. So dia memang ada that spirits of perseverance and resilience. So, daripada dia lah. Sampai akhirnya dalam segala kesusahan dan kepayahan dia berjaya untuk membina sebuah perniagaan yang bagi pakcik sangat berjaya. Dia dan kawan-kawan dia buat syarikat bas Jebat Express di Melaka. Syarikat bas Jebat Express. Sekarang dah tak ada lagi lah. Pasal tak ada orang yang nak continue. Tapi nak cakapkan ialah dari situ. Ayah memang mempunyai sifat kepimpinan. So pakcik belajar. Dan ayah selalu bercerita tentang dia pergi London. Orang kampung tak ada yang pergi London. Jadi bila berbual, baba pergi London hari tu macam ni. They give me that encouragement that I need to be somebody juga. Dan ditambah dengan mak pakcik selalu cakap, Lan, kau tu kurus. Kalau kau tak belajar pandai, kau nak kerja apa nanti? Kau nak jadi apa nanti? So ayah punya karakter dengan dorongan daripada ibu menyebabkan pakcik jadi orang yang I cannot lose. I must be somebody. Ditambah lagi dengan surah Wal-Asri yang pakcik dengar. Subhanallah. Surah Wal-Asri itu memang bagi pakcik, sampai lah ni pun pakcik selalu peringatkan.
surah Wal-Asri adalah surah yang sangat kuat sebenarnya dari bagi kita. Kerana bagi pakcik waktu tu anak muda yang 16 tahun, pakcik punya mind was set, saya tak nak jadi orang rugi. That's the doa dia. Saya tak nak jadi orang yang rugi. So kalau saya tak nak jadi orang rugi, saya mesti jadi orang yang beriman. Dan untuk beriman, saya mesti berilmu. Bagaimana mungkin saya mempercayai sesuatu kalau saya tak ada ilmu terhadapnya? Kemudian, dengan ilmu saja tak cukup. Kalau saya tidak beramal, saya tidak laksanakan, saya tak hidup dengannya. Dan kemudian mengenali apa itu kebenaran dan apa itu kesabaran. So from that, pakcik rasa, walaupun bongsu, tapi hidup dalam keadaan abang-abang semua, challenge juga tu. Nak makan kan, waktu tu ayah pun taklah sangat orang yang berada. Jadi kalau makan tu sikit, jadi kena bagi-bagi, jadi kadang-kadang bergaduh. So that teach you a lot of things sebenarnya. Dan kalau pakcik himbau balik, that is how Allah Azza wa Jalla menjadikan Rasul resilient leaders. Resilience, yes. Resilient. Okay. Resilient ni dia bukan perseverance. Resilient ni dia adalah mereka, resilient ni ialah berdaya tahan. Dia tahu apa dia nak capai, dan bila datang uncertainty, adversity, dia boleh manage to overcome that dan terus advancekan dia punya mission. And Rasul have shown that, subhanallah, dalam being a resilient leaders. So kalau Ustaz Syahrir tanya, kenapa anak bongsu manja? Pakcik walaupun anak bongsu lelaki, tapi pakcik ada 2 adik bawah, adik perempuan. Okey. Jadi adik perempuan. Tapi oleh kerana pakcik, anak abang-abang pakcik semua barang besar-besar. Jadi pakcik kena kerja ekstra kuat lah. Yang Tio Mak kata kurus. Memang kurus pun. Masa kecil memang kurus. Itu memang suatu pendorong bagi Memang tak banyak puasa ke macam mana Pakcik Lan? Tak. Memang Waktu tu gifted pakcik pun lah. taklah sangat. Waktu tu pakcik pun tidaklah sangat mengenal agama dan cinta pada agama. Okey. Hanya macam pakcik cakap, surah Wal-Asri itu adalah titik permulaan pakcik. Surah Pakcik tak nak Wal-Asr jadi mengubah orang Pakcik Lan. rugi. Tak nak rugi di dunia Dan dia dalam terma bisnes dan tidak mau rugi di akhirat. betul. So that push pakcik sebenarnya. Kalau yang tak ada ayah macam mana Pakcik Lan? Kalau Pakcik Lan tadi banyak inspirasi daripada ayah. Saya pernah lah jadi kanak-kanak yang kehilangan ayah. Jadi saya nak cari titik temu tu dan saya rasa betul. Dia ayah sebagai asbab lah kot, Pakcik Lan kan. Dan apa yang kita dapat daripada mak kata kepada Pakcik Lan tadi, Kau kurus. kau ayah yang kerap London tu bisnes kot Pakcik Lan. Tak, London tu dia pergi untuk kursus. Kursus. Dia askar British. I Jadi see. kebanyakan semua mak saleh, dia seorang je Melayu. Just imagine. And then bila dia balik, dia berniaga tu masa dia dekat apa ni lah. Tapi macam pakcik cakap, ayah pakcik ialah askar British. So for him to be able to go there is an achievement by himself. Orang Melayu. In 1963 dapat pergi ke London untuk pergi training military. Itu satu cabaran untuk Pakcik Lan. Sehinggalah akhirnya dengan ayah selalu kerap ke London tu memberikan inspirasi. Ayah tak kerap ke London, sekali je dia pergi London. Sekali tapi je? dia selalu bercerita tentang bercerita tentang London. Sikit-sikit London. Hari Tapi tu great bapa pergi achievement lah London. benda tu kan. Yes, to him a great achievement. Dan akhirnya Pakcik Lan sampai kepada 50 buah Pakcik Lan. Yes, 50 buah negara, Masya Allah. London is one of them. Bila pakcik duduk dekat Hyde Park tu, pakcik nangis. Pasal, yelah waktu tu Sabtu Ahad. So pakcik bila duduk dekat Hyde Park, pakcik kata anak seorang petani sawah, Allah izinkan dapat duduk dan berehat di Di Hyde tempat Park. ayahnya tempat pernah ayah. sampai. So nangis tu kerana mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Pakcik Lan masa tu di Lepas tu London dekat tu. Selcom. Dia masa tu di Selcom. Selcom. So pakcik waktu tu Yang banyak 14 tahun tu lah Pakcik Lan Selcom. Di Selcom pakcik hanya 4 tahun saja. Okey 4 tahun 14 tahun di SKMM. SKM 14. Tapi di Selcom hanya 4 tahun saja. Saya Tapi 4 tahun yang bagi pakcik satu pencapaian pakcik boleh banggakan. Kerana di situ pakcik dapat 40 tahun jadi Vice President. Vice President of Selcom di Selcom. Di Selcom. Waktu tu umur pakcik 40 tahun. Dan pakcik ready berusaha sungguh dan Allah izinkan, alhamdulillah dapat capai apa yang pakcik. 40 baru jadi CEO je. Alhamdulillah. Tahun 3 tu banyak tak buku dah ada. Ustaz tu ni. 40 buah buku. Saya 63 tahun baru satu buku je. Tak ada. Saya tak nak skip babak-babak kehidupan Pakcik Lan ni. Pakcik Lan diploma kot di UTM ni kan? Di ITM, Diploma Analisa Pelaburan. Yang boleh dianggap sebagai, sebab saya pun ada pengalaman gagal juga. Oh, gagal lah. Itu di UTM lah. UTM.
Cik Lan belajar apa pada waktu tu? Pakcik waktu tu ambil diploma electrical. Yang Pelaburan tu dekat ITM. Okey, yang ni diploma Diploma. Both diploma. Masa Yang tu Pakcik Lan ambil apa tadi? fail dekat UTM tu ialah diploma electrical engineering. After 3 years? Tak, 2 tahun je. 2 tahun. Fail. Kalau 3 tahun dah habis lah. 2 tahun fail. Tu yang masuk ke ITM. Masuk ITM tu yang belajar lebih kuat sikit lah. Yang tu belajar sungguh-sungguh lah. Itu masih diploma kan Pakcik Lan? Masih diploma. Itu dah dapat diploma analisa pelaburan. Itu yang kenal Datuk Dr. Asri Ahmad. Kenal in the sense that bila kita bincang akademik kita, dia bercerita tentang tu kira Pakcik Lan super senior lah. Tapi tak pernah berjumpa dia masa belajar lah. Pasal saya dengan dia pun umur jauh jarak dia. Tapi dia hebat lah. Kemudian lepas Pakcik Lan berjaya dalam diploma pelaburan Pakcik masuk. Itu boleh dianggap kegagalan pertama dari sudut akademik ke Pakcik Lan? Tak. Kalau nak yang pertama ialah SPM. SPM Pakcik grade 2. Dia taklah gagal. SPM tu tak ada pun dalam ni? Ada? Dalam tak ada. Tapi dalam Ar-Rashidin Academy ada. Okey. Dia tak dalam ni. Tak sempat tengok sayang. Pakcik SPM Pakcik. Masa kan Pakcik cakap umur 16 tahun Pakcik mula mengenal surah Wal-Asri. 16 tahun. 16 tahun. Waktu tu tingkatan 4. Pakcik sangat nak jadi seorang pendakwah. Di mana tu Pakcik Di Lan? sekolah Pakcik. Waktu tu sekolah St. Francis di Melaka. Di Melaka Dan in fact ada dalam satu YouTube Pakcik tu ada seorang tu tulis, abang ni lah yang mengajar saya agama. Pasal masa Pakcik umur 16 tahun tu, bila Pakcik mula tahu tak nak jadi orang yang rugi tu, Pakcik nak jadi orang yang berwasiat dengan yang hak, berwasiat dengan saya. So Pakcik buat dakwah. So dalam kerja Pakcik buat dakwah tu, Pakcik tak rasa Pakcik mengabaikan pelajaran Pakcik. Hanya Pakcik meletakkan keyakinan kepada Allah membantu Pakcik. Jadi Pakcik ambil trial exam, okey je. Jadi Pakcik kata kalau belajar sikit insya-Allah dapatlah grade 1, boleh masuk universiti. Tapi itu bukan perancangan Allah. Perancangan Allah ialah Pakcik ambil the real test, Pakcik dapat grade 3. Grade 3 tidak memungkinkan Pakcik untuk masuk universiti di kala itu. SPM 19. Pakcik punya SPM macam bayang-bayang Pakcik 63. Jadi kalau SPM Pakcik is campur 18. 81. 81. Bukan kan? 1963 campur 17. Jadi berapa? 1980 lah. 2 tahun lepas tu saya lahir. Oh ya, Masya Allah. Ya. So Pakcik Grade 3 ni macam semuanya macam grade 3 ni tak ada yang dia nak masuk universiti waktu dia guna bahasa gerak kan. Masuk Pakcik dia kena dapat at least ada some universities dia nak 18 ke bawah kredit. Dia punya 18 tu mata. Masa kita orang belajar, kalau dapat A tu dia dapat 1 atau 2. Kalau kredit 3 sampai 6. Jadi and then kalau pass 7 dan 8. Jadi you campur numbers tu, dia mesti tak lebih daripada 18 dan you grade 1 lah. Kalau tak silap Pakcik 18. Pakcik dah lupa dah berapa puluh tahun dah. Lama dah. So mana grade 3 tu tak memungkinkan Pakcik masuk universiti. Waktu itu memang Pakcik rasa jatuh lah. Itu sebab tadi bila Ustaz mulakan perbualan tadi dengan surah Wad-Duha tu, Pakcik hampir menangis sebenarnya. Allahu Akbar. Kerana surah Al-Duha itu adalah surah yang sangat kuat dalam hidup Pakcik. Subhanallah. Kerana Allah Azza wa Jalla sendiri mengajarkan kepada Rasulnya. Ketika Rasul tak dapat wahyu, orang ejek-ejek dia rasa macam Allah dah tinggalkan dia. Dan surah Wad-Duha itulah yang mengajarkan kita untuk memperingatkan diri kita tentang nikmat yang Tuhan bagi. So bila Pakcik connects all the dots dalam hidup Pakcik, kenapa Pakcik dapat grade ini, kenapa Pakcik, semua itu sebenarnya menjadikan atau membina resilient Pakcik sebenarnya. Itu sebab bila orang tanya Pakcik, apakah yang Pakcik pernah rasa bersalah atau keputusan salah yang Pakcik pernah buat masa muda? Pakcik selalu cakap Pakcik tak ada. Kerana bagi Pakcik setiap apa yang berlaku kerana Allah hendak. Kita mungkin melihatnya sebagai satu kegagalan. Tapi di sisi Allah, kalau kita tak gagal waktu itu, kita tak berjaya waktu yang lain.
So this is something yang pakcik, bila orang tanya, pakcik apa cerita yang pakcik pernah buat satu yang gagal, yang pakcik rasa sedih, pakcik saya kata tak ada. Kan? Kerana pakcik meyakini Allah Azza wa Allah Jalla itu subhanallah, maha suci Allah. Hanya kita je yang tak nampak. Jadi bila pakcik connects all the dot, pakcik nampak kenapa pakcik kena tu. To make pakcik resilient. Orang yang berdaya tahan, orang yang kalau gagal tak rasa nak pergi jauh. You bangun balik. You wake up, you kembali dan teruskan sebagaimana Rasul. Kalau kita baca cerita baginda Rasul, subhanallah, macam mana dia menghadapi ujian-ujian yang besar dalam hidup dia, dengan all the scarcity of resources, persecution yang dia hadapi di Mekah itu, tapi dia berjaya. Baca buku Dr. Joel Hayward, dia kata apa? Dr. Joel Hayward. Dia historian. Joel Hayward, Hayward. Cari. Dia satu apa ni? So dalam discussion dia kata apa? Cuba bayangkan Muhammad itu adalah orang yang dia keluar daripada Mekah 2 orang je. Dia dengan Abu Bakar. Betul. Tapi lepas itu 10 tahun dia balik, dia bawa 10,000 orang. Subhanallah. Dan kalau kita lihat ketika dia pergi Hudaibiyah, dia bawa 1,400 orang. Tapi 2 tahun lepas, 2 tahun lepas tu, dia bawa 10,000 orang. Apa agaknya kepimpinan atau ciri kepimpinan yang ada pada baginda Rasul sehingga dia mampu untuk convince and influence people? Because that is what leaders are. Leaders is ability to influence people to follow you and to be with you. And you can inspire them to sacrifice everything. That is what the leadership of Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, kalau kita tengok, dan ini semua berlaku, tengok tak umur Rasul daripada 1 sampai 40 tahun. Apa knowledge base yang Allah ajar pada Rasul? Ketika dia muda, dia kehilangan ibu dan ayah. Kemudian dia dia dijaga oleh pemimpin, iaitu Abdul Muttalib. Dan Abu Talib. Mana dia memang knowledge base sebagai pemimpin tu dah wujud dah. Dan we know Abdul Muttalib, orang yang conviction dia kuat. Kisah mengenai Abraha tu sudah menunjukkan betapa kukuhnya kepercayaan dia kepada adanya Allah, Tuhan. Bukan bila Abraha datang, ambil dia punya unta, dia pergi jumpa Abraha, dia minta unta dia je. Abraha kata, aku nak serang kau punya tempat tu, Kaabah. Dia kata, unta tu aku punya. Kaabah tu ada orang lain yang punya. Dia akan jaga. That is Abdul Muttalib, the grandfather of Muhammad. And Muhammad membesar dengan dia. Dan Muhammad dalam masa muda dia involved dalam peperangan, Fijar. Dia jaga kambing. Bukan 1-2, ratusan kambing. Itu mengajar dia, kata Dr. Joel, sebagai resource management. Kerana nak jaga kambing bukan senang, nak pastikan semua ada. Kalau manusia senang. Roslan, angkat tangan. Ali, angkat tangan. Kambing nak pastikan semua kambing is there. That shows how the high responsibility and accountability. Kemudian dalam masa itu juga dia menyelesaikan masalah Hajar Aswad. Sebelum dia jadi Nabi, Allah dah dedahkan dia dengan semua perkara itu. The knowledge base of Rasul SAW before he become leader, subhanallah. Dia menyelesaikan bukan Hajar Aswad. Dia bersama dengan Hilful Fudul. Suatu perjanjian di mana menentang orang yang zalim. These are all things yang menyebabkan kalau kita tengok knowledge base Rasul, and he is also a trader. Economically, he understand. Marketing, he understand. Cuba bayangkan bila dia jadi seorang pemimpin. Knowledge base dia dah. So itu yang pakcik cakap. Kalau orang tanya pakcik, apa yang salah? Tak. Kerana dalam hidup ini sebenarnya apa yang berlaku pada kita, kalau kita dah buat sebaik mungkin, adalah pelajaran yang Allah nak bagi. Dan surah Wadduha itu, Allah beritahu Rasul, Muhammad, tidakkah dulu kau miskin? Aku kayakan kau, kahwinkan dengan Khadijah. Tidakkah kau anak yatim? Aku yang letakkan kau bersama dengan Abdul Muttalib. Tidakkah engkau dalam keadaan mencari? Aku yang berikan kau. It reminds us of what? Allah. So whatever happens in our life, Allah ada. Itu sebab pakcik punya Allah kan ada. Buat sesuatu dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, Allah kan ada. Because when you remember, Allah kan ada.
Dan lain tu jadi mudah dalam hidup. Dia susah, bukanlah kata mudah tu tak susah, susah. Tapi you ada fallback. You ada benda yang you boleh fallback. Tali yang kuat yang kita boleh pegang, yang kita takkan jatuh. Allah. So, bagi pakcik, fail ke tak fail ke, these are all bagi pakcik Allah punya perancangan. For me to become, alhamdulillah, what I became now. Kadang kami di sinilah bincang surah Ad-Duha, bincang surah Al-Asar dari sudut mukjizat bahasa. Tapi hari ni saya harap kawan-kawan semua boleh lihat macam mana besarnya jasa surah tu dalam kehidupan seorang Haji Roslan. Subhanallah, bagaimana surah-surah berkenaan memberikan kekuatan. Surah Ad-Duha ni macam dia bagi warna kepada album hitam putih kita kan Haji kan? Subhanallah. Dan saya rasa macam Haji bukannya mengkaji PhD tentang Al-Falah. Dia seolah-olah Haji Roslan, Pakcik Lan sedang mengkaji apa yang berlaku pada diriku sebelum ini. Betul. Bagaimana leadership itu muncul, macam mana dia campur tangan Tuhan. Betul. Kadang kita rancang macam tu. Macam UIA lah kot, Haji. Haji dia patah kaki ya. sebab beberapa persamaan jugalah. Saya pun accident masa nak belajar UIA dulu, patah kat sini. Haji di Peha. Saya Peha. Ustaz kan? Saya di sini. Accident masa tu baru nak memulakan pengajian. Di Al-Azhar saya tak dapat nak sempurnakan pengajian. Yang tu cerita SPM Pakcik Lan memberi inspirasi jugalah pada saya. Akademi ni bukanlah segalanya kan. Ya, betul. Tapi saya tak putus asa lah. Saya sambung UIA. Tapi accident. So patah dekat bahagian betis. Pakcik Lan di mana? Peha. Di Peha. Fima. Peha. Habis. Pakcik Lan naik apa? Langgar. Waktu tu dengan kawan naik motor. Dia tak kena apa-apa. Dia patah gigi je. Pakcik yang patah ni. Pakcik Lan drive. Pakcik penumpang. Jadi orang yang drive selalunya dia nampak orang yang kat belakang ni yang selalu tak perasan. Jadi kena langgar. Study leave 6 bulan lah Pakcik Lan. 6 bulan. Itu yang pakcik rasa Masya Allah. Akbar. Pakcik waktu tu dah kahwin. Pakcik Lan dah kahwin masa ni kan. Waktu tu ada seorang cahaya mata. Ada. Isteri Pakcik Lan mengandung masa tu. Mengandung untuk anak yang kedua. Ni baca Anak buku kedua. Pakcik Lan. Betul. Pakcik ada anak Isteri yang Pakcik Lan pertama. mengajar kan. Isteri pakcik tengah mengandung anak yang kedua. Itu yang masa pakcik kena langgar. Maksudnya Pakcik Lan kahwin sebelum Pakcik Lan sambung degree. Betul. Betul apa Ustaz. Pakcik habis saja SPM, pakcik habis saja UIA, pakcik habis je ITM, terus pakcik kahwin. itu another story by itself. Another story di Rashidin ni. Tapi again pakcik cakap, kalaulah pergantungan kita pada Tuhan itu kuat, Allah akan bantu. Itu sebab kenapa tajuk pakcik lah redah sampai Allah redha. If you put redha Allah dalam diri kamu, apa pun yang kamu buat adalah untuk mencapai kegembiraan dia. Allah akan bantu. Dia macam kita dengan bapa kita. Kalau kita buat sesuatu yang ayah kita suka, kalau kita kena apa-apa, ayah kita akan tolong. Tapi kalau kita buat sesuatu yang ayah kita tak suka, engkau jawab sendiri. Kan? Begitulah dengan Allah. Sebab pakcik kata, kalau kita nak redah untuk redha Allah, Allah akan bantu. So, dalam pelik pakcik, alamak, aku dah kena langgar. Aku dah ada anak. Ini nak lahir anak kedua. Lepas tu, ambil pula waktu tu, convertible loan daripada Mara. Jadi, kalau pakcik tak dapat first class honours atau second class apa, pakcik kena bayar balik. Jadi, pakcik kata, tak boleh ni. So, itu yang menyebabkan pakcik belajar sungguh-sungguh untuk pastikan pakcik berjaya first class honours atau second class apa untuk pakcik tak payah bayar convertible loan. Itu pakcik ambil degree dalam apa masa ni pakcik? Masih ambil degree in business admin. Business admin. Business admin, bachelor in business admin dekat UIA lah. Ustaz ambil apa? Ambil bahasa Arab. Saya 2003, Pakcik Lan saya rasa 19. Pakcik awal lagi 1993 dah habis. Subhanallah. 10 tahun tu. 1993, 2003, 10 tahun jarak kita. Pakcik Lan buat master di UIA juga. Di UIA selepas yang tu masa pakcik buat MBA tu di pakcik Petronas. Di Petronas. Betul. Sambil belajar di Petronas. Sambil bekerja di Petronas pakcik belajar. Okey, sebelum Petronas
Sebaik saja graduate daripada UIA, Pak Cik Lan telah pergi ke Petronas, kemudian Selcom. Betul. Sebelum Sebelum tu Petronas, Syapadu. Syapadu. Mana Pak Cik pergi ke Petronas, lepas tu Syapadu. Lepas tu baru Selcom. Syapadu tu sekejap je lah, 6 bulan. Itu pun ada cerita dia yang Masya Allah. Kadang-kadang, yelah, Pakcik selalu merasakan kalau kita... Quran ni kan salah satu kekuatan Quran ialah dia banyak menceritakan cerita-cerita. Aha. So kalau kita suka baca cerita, dan dalam buku Pakcik pun cakap, Pakcik kata, oleh kerana hidup ini adalah ujian, dan kalau kita nak lulus ujian, kita belajarlah daripada orang yang dah lulus ujian. Betul. So that is where, kalau kita rasa macam tu, baca Quran. Kerana dalam Quran banyak cerita. Dan semua penceritaan itu, kalau kita really tadabbur, kita nampak dia ada kaitannya dengan diri kita juga. Subhanallah. Itulah Apa tadabbur. yang berlaku. Itu sebab, bagi Pakcik lah, since Pakcik kenal yang surah Wal-Asri itu, bagaimana kalau kita tak nak rugi, kita mesti nak berwasiat dengan kebenaran. Kebenaran itu dari mana nak dapat? Quran. Betul. That's why we must always come back to Quran. Dan salah satu kekuatan yang ada pada umat ini ialah pada Al-Quran. Dan kalau manusia itu selalu mendampingi Al-Quran, cerita-cerita tu dalam kehidupan ini, dia akan himbau balik pada Pakcik. So, banyaklah kisah dalam kehidupan Pakcik yang Pakcik tengok, sama aja. Jadi kita belajar. Maknanya, kalaulah para Nabi, orang yang dipilih Allah, diuji macam tu, alah, kita ni siapa? Jadi mana we must expect the worst. Kalau Nabi diuji macam tu, sedangkan dia ialah selected by Allah. Kita ni dah lah tak selected. Jadi kalau kita kena ujian sikit tu, kita kena banyak bersabar dan kita terus dekatkan diri pada Allah. Kerana Allah takkan buat sesuatu kerana dia pengasih dan penyayang. Kan? Selalu Pakcik ingatkan, kalaulah kita ini tahu Allah itu pengasih dan penyayang, apa yang berlaku pada kita sebenarnya atas sifat kasih dan sayang dia pada kita. Hanya sabar. Tengok apa outcome dia. Yang part itulah yang kadang-kadang manusia lupa. Itu sebab kenapa dalam Al-Quran bila Allah menjemput, bila malaikat menjemput orang-orang masuk dalam Al-Quran, dalam syurga, Allah kata, Salamun alaikum. Salamun alaikum bima sabartum. Kan sabar kamu tu. Subhanallah. That's where sabar itu. Macam baca cakap, dia memang susah. Sabar memang susah. Nak masuk syurga kan? Tapi itulah sebenarnya perkara yang boleh menyebabkan Allah sayang kita. Dan Allah bersama kita. Dan kalau Allah bersama kita, apalah yang lain tu semua tak ada apa-apa lah sebenarnya. Ini Hazmi Irsyad, Pak Cik Lan. Beliau menulis di Iman Publication, bukunya bertajuk Sabar. Subhanallah. Ayat Pak Cik Lan baca tu memang ayat utama dia. Salamun alaikum bima sabartum. Muda lagi Pak Cik Lan. Alhamdulillah. Pak Cik Lan bercita-cita menjadi naib presiden umur 40 kan? Apa dia punya driver ni? Okay, drive kan? Bukan orang kata, apa ni nak jawatan ni? Betul. Apa yang menyebabkan Pak Cik Lan mempunyai cita-cita tersebut? Salah satu macam cerita lah. Bila kita cerita kisah Nabi ni kan. Pakcik sangat tau. Pakcik kahwin umur 25 tahun. Pasal Nabi kahwin umur 25 tahun. Pak Cik Lan jadi kahwin pakcik sangat tu. 25. Jadi belum UIA belum lagi kan? Apa ni? Belum masuk UIA lagi masa tu kan degree, diploma kan? Belum, diploma. Sebab dalam bahasa kita orang hari ni, kalau kahwin sebelum UIA, maksudnya kahwin sebelum degree lah. Tapi rupanya Pak Cik Lan dah selesai diploma. Kahwin. Lepas tu, walaupun umur sudah bertambah masa tu, memilih untuk sambung degree. Sudah berkahwin. 25 sebab Nabi. So 40 tahun juga. Kerana Nabi jadi Nabi 40 tahun. So mana 40 years, you should be somebody. Baru saya faham umur 40 tu sebab saya dah ingat ada apa-apa force ke yang menyebabkan Pak Cik Lan nak umur 40 ni? Adakah life must begin? 40 tu. Tapi rupanya ada kisah Nabi. Itu sebab Pak Cik sekarang ni makin bila dah dekat 63 tahun ni Pak Cik pun juga risau. 63? Nabi kan meninggal. Allahu Akbar. Apa Pak Cik? Allahu Akbar. Tapi that is one reason because in fact dalam surah Ustaz lebih tahu surah Al-Ahqaf kalau tidak Allah specifically cakap 40 tahun. Betul. So 40 tahun is times yang Pakcik kata I must make it man. Kalau tak make it at 40 I may never not make it. Okay. So that's what drive me on that 40 punya apa tu nak jadi naib presiden. Macam Pakcik cakap lah dalam satu podcast. Masa tu Pakcik pun tak tahu kata higher ialah presiden.
Selalunya presiden ni ialah jadi pakcik kata on merit aku rasa aku boleh jadi vice president. Vice President. Pasal presiden ni normally appointed atau memang itu company dia. Betul, betul, Tapi betul. kalau kita grow up through corporate world, that's the highest yang kita boleh pergi. Pandangan pakcik. So that was pakciknya. Dan Allahu Akbar. Allah jugalah yang membantu pakcik. By the age of 40, pakcik jadi vice president of Celcom. Pakcik Corporate strategy. daripada Petronas. Lepas tu masuk Syahpadu. Petronas berapa lama pakcik? 4 tahun. 4 tahun. lebih, ya. Dan saya rasa seronok je kerja situ kan. Cumanya pakcik macam merasa macam not betul-betul kena kepada potensi aku kot. Betul. Macam tu. So pakcik ke Syahpadu. Syahpadu. Syahpadu saya rasa tak lama kan? Tak lama, 6 bulan lebih je. 6 bulan lebih. Dan pakcik masuk Celcom. Celcom. Di Celcom tu lah pakcik Lan jadi vice president akhirnya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ia berlaku pakcik Lan di Celcom selama 4 tahun lebih juga. 4 tahun lebih. Dan cerita lamanya di SKMM. SKMM 20 tahun. Tak ada kenaikan pangkat. Itu 14 tahun tak naik makan. Nah, itu pun cerita juga Allah. Tapi sebenarnya macam pakcik cakap. Macam mana Pakcik Lan boleh bekerja dalam keadaan tak ada sebarang kenaikan pangkat? Apa motivasi Pakcik Lan? Ya. Again, pakcik dalam banyak apa ni, kita ni orang Islam, kita buat sesuatu bergantung pada niat. Betul? The why. Kalau Simon Sinek, dia cakap the why lah. Kalau Stephen Covey tu begin with end in mind. Saya suka Stephen Covey. Begin with end in mind. Seven Dan Habits. bagi kita ialah niat. Bila kita buat sesuatu, apapun amalan kita bergantung pada niat kita. Kalau niat kita betul, Allah Azza wa Jalla akan bantu. Pakcik masuk, masa pakcik di interview, di Temuduga untuk kerja di SKMM. Dia penemuduga tu, Encik Bistamam, dia tanya, kenapa kamu nak keluar? Kamu dah jadi naib presiden. Masuk sini kena gaji, kena potong tau. Jadi kerajaan. Kamu takkan dapat gaji yang kamu dapat tu. Di Celcom. Di Celcom. Ya betul. Di Celcom. Betul, Pakcik dah Celcom. masuk ke Betul. MCMC. SKMM waktu tu. So pakcik cakap pada dia, macam ni lah Tuan. Saya ni kan kita waktu tu Celcom sudah pun dibeli oleh Telekom. Jadi Telekom ni ialah syarikat GLC, Government Link Corporation. So pakcik waktu tu bercakap kepada dia. Pakcik kata, Tuan, saya nak kalau bolehlah umur yang saya tinggal lagi, saya nak tinggalkan sesuatu perkara legacy yang saya boleh cerita pada cucu-cucu saya. Saya nak satu hari nanti bila saya berjalan dan nampak menara komunikasi, saya akan cakap pada cucu saya, itu menara Atuk lah yang buat. So it was purely of living legacy. It is purely of buat sesuatu yang meninggalkan jariah hasanah. Dan SKMM adalah suatu entiti yang membenarkan kamu untuk buat perkara tu. Kerana SKMM adalah suatu badan kawal selia yang juga mempunyai fungsi sebagai pembangunan untuk membina infrastruktur komunikasi. Dan infrastruktur komunikasi macam sekarang kita tengok. TikTok, walaupun dia ada buruknya TikTok, tapi TikTok jugalah yang boleh membantu orang mencari rezeki. Ada Betul. orang yang banyak dapat duit Setuju. daripada TikTok. Betul. Jadi, infrastruktur yang diletakkan itu adalah usaha pakcik, usaha Suruhanjaya. Kalau pakcik masa bekerja dekat Sabah dan Sarawak, lagi pakcik tengok bagaimana infrastruktur ini menyebabkan seorang nenek boleh tengok cucu dia kali pertama. Dalam buku pakcik. Ada. Ini semualah yang menyebabkan pakcik tak nampak sangat. Pakcik hanya tak naik pangkat, gaji Tapi naik. meaning. Dia ada meaning kan Pakcik kan? Dia ada nilai, makna Dia ada dalam nilai. hidup tu. So, dalam hidup, kalau kita nak buat sesuatu itu dengan passion, kita mesti ada makna dalam. Try to make a meaning of whatever you buat. Baru kita kalau tidak, macam mana nak jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Betul. Pasal kalau kamu tak ada passion untuk tolong orang, kamu katakan tolong, apa aku dapat kalau aku bantu dia? Pakcik selalu buat analogi ni. Mungkin analogi pakcik ni salah. Seorang ayah kan, bila dia jaga anak wanita, anak perempuan dia kan, akhirnya bila anak perempuan dia kahwin, begitu saja. Dia dapat apa? Nama dia pun tak tinggal lagi. Tapi kalau kita katakanlah kita jaga anak lelaki kan, bila dia dapat anak, macam sekarang ni, Muhammad bin Mus'ab Izzuddin bin Roslan, nama pakcik kekal. Tapi untuk anak perempuan pakcik tak ada. Kita membesarkan dia, kemudian akhirnya seorang jejaka ambil dan kahwin. Dan begitulah. Tapi kalau kita ingat bahawa setiap hari kita membesarkan dia dan mengajar dia, kita berpahala. 21 tahun yang kita ajar membesarkan dia itu semua pahala.
then kita akan buat. So life must have meanings. Kalau tidak, apa aku dapat? This is the problem of the world now. What is it for me? What is it for me? Sikit-sikit, what is it for me? What is it for me? What is it for me? Itu jadi manusia yang jadi nafsi-nafsi. Yep. Very selfish. Kerana dia selalu cakap, what is it for me? Nampak? Tapi bagi kita tahu, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. That is what is it for you. You buat baik, orang tak balas ke, orang tak cakap, tetaplah pahala itu milik awak. So what is it for you? Pahala. You buat baik, ada pahala. Orang tak puji, orang tak cakap, you still dapat pahala. That is what is it for you. Tapi oleh kerana kita tak nampak pahala, kita tak nampak syurga, kita tak nampak akhirat, what is it for you? Naik pangkat ke tak? Aku dapat ni ke tak? Aku dapat tu. This the problem yang kita hadapi. So dekat Syahbada tu pakcik kerja, lepas tu MC 14 tahun tak naik pangkat, tak apa. Pakcik dapat naik gaji. Pakcik gaji dapat, pangkat je tak naik. And then kerja baik, pakcik boleh hubungkan silaturahim orang. Semua tu. And then pakcik pula jenis orang yang suka travel. Pakcik masuk dalam kampung-kampung, tengok macam mana kehidupan orang, menyebabkan pakcik lebih banyak bersyukur. So pakcik find meanings. Kerja ni kan, kita lah yang kena pandai untuk mencari makna dalam kerja kita. Setuju. Kalau kita just buat aja tak, then kita pergi pagi balik petang, kosong hidup kita. We have to find meanings in all our works. Kalau tidak, dia jadi... Teringat Nabi Yusuf Pak Cik Lan, bila Pak Cik Lan sebut mencari makna ni, yatabawwa'u minha haitsu yasha. Allah sifatkan Nabi Yusuf ni semasa jadi pemimpin di Mesir, menjadi pemangku raja. Baginda menguruskan Mesir menghadapi kemarau kan? So 7 tahun sebelum 7 tahun kemarau tu, baginda ke pelbagai negeri, dan yatabawwa'u, berkampung untuk beberapa bulan. Maknanya bukan pemimpin jumpa rakyat semalam pilihan raya. Okay. Tetapi berkampung, menyantuni, belajar bahasa diorang, mendengar rintihan diorang. So subhanallah, Pak Cik Lan itu dalam surah Yusuf? Yep. Di mana Yusuf alaihi salam bukan duduk, dia bukan jenis orang selesa dekat satu tempat. Ayat yang keberapa tu? Di hujung-hujung Pak Cik Lan. I see. Kalau saya Pak Cik boleh, tak tahu tu. Dia nice. tapi cerita Pak Cik Lan adalah cerita yang saya baca, tapi practicality rupanya depan saya. Pak Cik Lan punya, sebenarnya banyak cerita Pak Cik Lan yang hanya menyebabkan saya lebih menghargai Al-Quran. Betul. Macam mana Pak Cik Lan berbicara tentang Nabi Yusuf tadi, kalau kita lihat. Okay. Bagus juga Ustaz bawa tu. Ustaz, Pak Cik Lan tak pernah terjumpa ayat yang dia rasa apa? Musa pergi berkampung. Oh ya. Yusuf, Allah sifatkan baginda, ayat 56. 56 Apa Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Ulama bincang, Yusuf alaihissalam dia pergi ke pelbagai negeri, bukan hanya untuk monitor mereka persiapan nak menghadapi kemarau, tetapi baginda juga mempunyai rasa minat kepada setiap manusia yang ada di situ. Masya Allah. Itulah pendakwah. Pendakwah mesti ada rasa minat kepada manusia. Betul. Kalau dalam 7 Habits tu, seek to understand kan, Pak Cik Lan kan? First seek to understand, then to be understood. Alhamdulillah. So sekarang ni, selepas Pak Cik Lan melalui dunia korporat yang begitu lama, kalau tidak keberatan, saya nak mula bertanya pada Pak Cik Lan, mungkin perkara-perkara yang Pak Cik Lan boleh kongsikan. Mungkin ada satu pesanan lah kot, kepada orang muda dari sudut khususnya kepimpinan ni. Pengalaman Pak Cik Lan di dalam apa tadi, Salcom, pengalaman berada di SKMM. Saya rasa mungkin ada sesuatu yang Gen Z mesti belajar. Ada tak sesuatu yang mesti intern saya belajar? Mereka yang sekarang ni duduk dalam dunia pekerjaan ni, sekejap tak boleh duduk kat satu tempat dan pergi tempat lain pula. Adakah di sana ada satu pelajaran paling berharga daripada Pak Cik Lan nak kongsikan daripada perjalanan Pak Cik Lan semasa? Pak Cik Lan, masa Pak Cik di Petronas kan, Pak Cik, orang memang kata Pak Cik gila lah nak keluar Petronas. Hanya Pak Cik merasakan di Petronas itu dia terlalu stable.
hampir 20 ke 30 ribu orang kerja. Kalau kita tak bekerja pun stable saja. Pakcik tak merasakan cabaran dalam diri pakcik. So pakcik kata, I wanted to become a vice president, a leader. I must do something to add value dalam diri pakcik. Di situ yang pakcik buat masters. Masa pakcik bekerja di Petronas, itulah Banyak pakcik buat aim master. kepada- Pasal pakcik aim. Kerana kalau pakcik nak jadi seorang pemimpin, pakcik mesti mempunyai knowledge base yang luas. Kerana kalau kita jadi pemimpin, kita hanya tahu satu benda, dia technical saja. Kita tak tahu human, sedangkan human tempat kita bekerja. So therefore, pakcik kata, I have to learn masters. Kerana dalam MBA, dia punya ini ialah more on the applications of theory. Kalau kita belajar di degree, kita belajar theory saja. So bila kita ambil masters, kita belajar the applications of theory. Itu mahal. So therefore, pakcik buat, sebab kenapa masters tu kita banyak buat case study. Kita baca, kita kaji, kita baca, kita kaji. Jadi di situ pakcik kata, I have to do that. Dan kalaulah pakcik, this again Allah Azza wa Jalla punya perancangan. Bila pakcik dapat that masters, and that is where bila pakcik kerja dekat Celcom, that is one criteria yang dia ambil kira bila pakcik nak diberi naik pangkat sebagai vice president. Ada master. Ada masters. Kerana knowledge base pakcik dia lebih meluas. Pakcik buat corporate strategy, at the same time pakcik tahu juga accounting, pakcik tahu HR, pakcik tahu legal, pakcik tahu benda. Subhanallah. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat anak-anak muda, kalau kita nak go that, hari tu kan pakcik ada buat kajian mengenai Nabi Sulaiman. Salah satu yang ni saya kekuatan suka nak tanya ni. kepimpinan Nabi Sulaiman. Yes, saya nak Bila dengar. Nabi Sulaiman ni banyak hikmah. Bagaimana dia membetulkan ayahnya Daud, Nabi Daud dalam dua hal. Subhanallah. Di sini, kalau kita anak muda, we want to grow, we want to go up, we want to have something. Make sure increase your knowledge base. Banyakkan asas-asas ilmu pada kamu. Jangan seronok baca satu je. Setuju. Baca banyak. So therefore you become dan dalam apa yang kita tengok kekuatan Nabi Sulaiman, dia bukan boleh berbahasa manusia je, binatang punya bahasa pun dia boleh tahu. Betul. So therefore knowledge base dia, and then the wisdom. Pasti cara ustaz pun tahu kan, di dalam satu kes yang dua orang ibu bawa anak, kemudian satu anak kena makan serigala. Jadi diorang argue siapa punya anak ni. Kan? Nabi Sulaiman akhirnya nak kata, bagilah pada yang tua tu, pasal dia pandai berhujah. Lagi satu, kau muda, nanti kau boleh lahirkan lain. Nabi Sulaiman tak setuju. Dia kata, ayah anda, boleh tak saya bagi cadangan? Oh boleh, dia kata. Ini pun satu hikmah Nabi Daud lah. Walaupun dia ayah dia tak pernah reject anak. Dia kata, macam ni ayah, anak ni kita potong dua. Satu kita bagi. Jadi ibu yang muda tu kata, kalau nak potong tak payahlah, bagi je lah. Nabi Sulaiman kata, inilah emak dia. Kerana ibu yang benar, dia tak kandak anak dia cetera. Hikmah. And then satu lagi hikmah yang tentang Penggembala kambing. Gembala kambing dengan yang 99 ekor. Yes, yang makan kan Nabi Daud kata okey, yang oleh kerana kambing kau makan dia punya, ambil semua. Nabi Daud Sulaiman kata, tak baguslah macam tu. This is beautiful because bila kita berada dalam satu keadaan di mana argument based on argument, dia argue kata, kambing kamu makan aku punya tanaman. Orang yang kambing tu boleh cakap, engkau tak jaga kau punya tanaman. Lepas tu dia boleh. Tapi Nabi Daud punya tu je lah, oleh kerana kau tu bagi semua kambing, habis cerita. Nabi Sulaiman tak setuju. Dia kata, kita bagi kepada orang yang dia punya ternakan, dia punya tanaman itu hancur, bagi dia ambil kambing tu dan dia boleh gunakan setahun. Tapi orang yang jaga kambing ni, kau tanam pula tanaman. Kalau tanaman tu baik, kau ambil balik kambing kau. Subhanallah, that is a win-win situation. Betul. So, kalau kita nak jadi seorang pemimpin, increase your knowledge base. Increase your learning. Belajar wisdom. Belajar ilmu. Macam sekarang. Tengok Nabi Sulaiman. Macam mana dia berdasarkan fakta. Bila Hud kata, tidakkah kamu tahu? Coba bayang pakcik bila baca ayat tu. Dah lah datang lambat. Boleh cakap pada Nabi Allah, kau tak tahu ke ada satu tempat Sabak? Sedangkan Nabi Sulaiman tahu semua benda kan? Betul. Tapi dia kata, ada dekat satu Sabak. Orang ni dia sembah matahari. Tapi Nabi Sulaiman tak terima je. Okey, kalau betul, kau pergi hantar surat.
Maknanya kau boleh buat excuse pada aku, tapi you must prove to me whether that's right or wrong. Ni pemimpin. Subhanallah. To know the details about the thing. Banyaklah kalau kisah Salman, tapi yang paling kuat bagi kita ialah bila dia berjalan dengar apa semua bercakap. Dia kata ini adalah satu anugerah Tuhan. Betul. So keep always remembering Allah. Wherever you are, whoever you are, whatever that, remember these are all given by Allah Azza wa Jalla. So jadi pemimpin ni atau ini pun kena ada sifat syukur kerana baru Allah tambahkan nikmat. So kalau kita nak cerita tu dia jadi satu episode yang lain kan. Tapi that was maknanya untuk anak muda increase your knowledge base. Before you become leaders, read a lot. Banyakkan ilmu sebelum kamu jadi pemimpin. Kerana bila kamu jadi pemimpin, kamu terpaksa membuat keputusan-keputusan yang susah yang kamu tak tahu. So build up their knowledge base. Learn. Banyakkan experience. Cari skills. Bina skill. Dalam kepimpinan ni bagi Pakcik ada buat satu modul. Alhamdulillah banyak juga apa institusi yang pakai. Pakcik buat ideal. The ideal leadership framework. Ideal means a leader must be able to influence, develop, empower, align, and lead the people. And in order for you to do that, you must have 5 mindsets. And you must have 5 skills. So if you can have that integrated mindset, skills and behavior, then you become a good leader. Dan ini semua Pakcik ambil daripada kajian Pakcik mengenai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakcik tak apologetic. So anak muda, kalau you want to become leaders, increase your knowledge base. Learn as much as you can. Ambil apa-apa peluang untuk develop your skills. Kerana skills ini, kemahiran ini, dia bukan dapat satu hari. Dia mesti dibina. Kemahiran untuk berkomunikasi, kemahiran untuk menyelesaikan masalah, kemahiran untuk membuat keputusan, kemahiran untuk membangun tim. Ini semua kemahiran ini. Dan kemahiran ini kamu tak boleh belajar sekali. So you must be willing to take chance, take opportunity. Bila bos bagi kerja, ambil. Ini tak lari. Itu Pakcik punya. Pakcik selalu cakap, whenever your boss give you jobs, take it. Because the learning is yours. Jadi kita ambil tu, experience, pelajaran itu kita punya. Skill kita dibina. Kerana skill, dia punya, mastering the skill is to do things repetitively. Kalau kamu nak menjadi seorang yang sangat berkemahiran, buatlah selalu this boring job repetitively. Then you become skillful. Tapi kalau kamu macam Pakcik pernah dalam TikTok Pakcik cerita pasal Usain Bolt. Usain Bolt kata apa? I run 3 years. 3 tahun without fail untuk lari 10 saat di bawah. Kamu baru berlatih 3 bulan. Macam mana kamu nak dapat 10 saat? Makna 3 tahun. Pagi, siang, malam. Malam taklah lari. Maksudnya every day. Dia make that. Because skill, in order for you to able to get good skills, you must do it repetitively. So anak muda kena cari peluang, bina peluang, jangan tunggu. Kerana Nabi, kalau kita tengok, pergi kat Taif, kena campak, kena baling. Dia tak duduk rehat. Dia pergi ketika haji. Dia mencari 15 ke 20 tent dia pergi. Tiba-tiba As'ad bin Zurarah dengan 6 orang anak muda jumpa dia. Di situ perjanjian hidup. Di situ Aqabah betul. Baitul Aqabah. Tapi nak tunjukkan Rasul always go and find opportunity. Jangan tunggu opportunity. Jangan ingat it is born and you is maknanya is your rightful. Aku perlu dapat. Tak. Kamu cari. Anak muda kena cari, kena berani. Kalau tidak you tak. Sebab Pakcik punya. Oh, terlalu bahagia pada semua yang menonton yang sedang bekerja pada umur graduan. Pakcik Lan sebut tadi jangan tunggu, kena cari. Kalau bos bagi, itu masa untuk belajar. Jangan cepat menolak. Bukan 3 bulan, bertahun-tahun untuk membina skill ini. Syahidah, intern saya Pakcik Lan. Pakcik Lan membuat kajian yang mana umur Pakcik Lan sudah 60 lebih. Tengok orang yang hidup dengan ilmu. Tidak semata-mata selesa Pakcik Lan dengan pencapaian yang ada. Pakcik Lan bawa cerita Nabi Sulaiman yang mana kalau baca surah An-Naml tu, memang setiap kali baginda masuk pejabat ni, baginda memang akan baca doa supaya Allah bagi aku ilmu baru hari ni. Alhamdulillahilladzi faddalana ala ibadihi. Alhamdulillah, apa dah ayatnya, saya
Kalau tengok surah An-Naml, saya ada tulis buku Pak Cik Lan tentang An-Naml. Macam tu. I see. Memang Tentang kisah Nabi Sulaiman. kisah Nabi dah banyak dalam An-Naml. Bila saya tengok poster Pak Cik Lan belakang ni, Chronicles of Prophet Sulaiman, ini sedap ni, boleh sembang dengan Pak Cik Lan ni. Tapi yang itu pun pakcik jadi bidang terjun tu. Sebenarnya ada somebody else should speak that. Orang yang sepatutnya cakap tu dia tulis buku on that. Tapi oleh kerana dia tak dapat datang, diorang minta pakcik. So pakcik punya kajian was only 2 days. Tapi dalam 2 hari tu pun banyak sebenarnya pakcik. In fact, the fact that dia minta berikan dia kerajaan yang tak ada orang lain. Itu bagi pakcik himmah kan. Himmah. Orang mungkin anggap apa ni, gila jawatan ke apa. Kan. Macam Pak Cik Lan juga, umur 40 nak vice president. Bukankah orang mukmin ni kena tawaduk? Ayat tu antara kekuatan bagi saya Pak Cik Lan. Doa Nabi Sulaiman kan, Allah kurniakanlah aku keampunan. Itu nombor 1. Nombor 2 baru minta kerajaan yang paling luas. Maknanya confidence, himmah. Tapi dia kan minta kerajaan yang tak jangan orang lain dapat. Yang dalam perkataan lain maksudnya, kalau dikurniakan kepada orang lain, habis lingkup. I see. Sebab zaman baginda, zaman penguasa-penguasa yang merosakkan. So konteks doa tu tepat sebenarnya, iaitulah kalau saya ni orang baik ya Allah, dan saya sahaja pakar dalam bidang tu, dalam politik contohnya, kurniakan pada saya ya Allah. I have ability to manage myself. Sama dengan Nabi Yusuf, Pak Cik Lan. Sebab tu bila Pak Cik Lan sebut Pak Cik Lan target Vice President umur 40 tu, betul-betul bagi saya, ini depan mata saya cerita Nabi Yusuf. Sebab baginda kelihatannya secara zahir minta jawatan juga kepada Raja Mesir kan. Betul. Kurniakan saya Kementerian Kewangan, saya nak urus Mesir ni. Sebab kalau diberi pada orang lain, rosak perancangan tu. Betul. Yang paling visionary adalah Nabi Yusuf AS sendiri. Alhamdulillah. Kalau Ustaz baca saya punya buku kan, yang saya letak awal-awal ialah why be nobody when you can be somebody and betul. impact changes. Itu sebenarnya yang drive pasti. Kerana itu datang daripada surah Wal-Asri tu. Kenapa jadi orang rugi? Kalau kamu boleh jadi orang yang untung dan beri sesuatu kebaikan kepada orang lain. Kalau kamu tak boleh, janganlah. Tapi why be nobody when you can be somebody and impact changes? You boleh buat perubahan. Kalau tidak, you tengok orang buat salah, lepas tu you merungut, mengeluh. Tak jadi apa. Kerana ada kan kata-kata hikmah orang tu dulu yang dia kata apa? Kejahatan itu jadi meleluasa kerana orang baik diam. Jadi kalau kita tak nak cakap, itu sebab kenapa ciri ini ayat yang kedua Ustaz. Kalau saya boleh bagi, dia ada 3 ayat yang sangat mendorong kehidupan saya. Satu surah nak tahu? Wal-Asri. Satu lagi ialah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Khairu ummatin, surah Ali Imran. Itu adalah surah yang ayat yang selalu mengingatkan saya. Kamu ni adalah umat yang terbaik yang Tuhan keluarkan untuk manusia. Syaratnya amar ma'ruf nahi munkar. Mesti ada keberanian. But before you do amar ma'ruf nahi munkar, you must make sure that diri kamu juga sudah kamu perbaiki. Kerana mana mungkin kamu mengajak manusia sedangkan Allah beritahu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. So dia punya syarat ialah kita ni kena jadi umat yang terbaik. Kalau tidak, macam baca cakap, orang tu nak, kan ada satu hadis, Ustaz pun tahu kan, hadis yang tentang orang duduk dalam kapal, yang orang bawah kalau nak ambil kapal dia kena naik atas. Dia kata bocor je lah kat bawah, air sebelah air je, boleh supply habis terus kan? Buat sebulan. Begitulah dia. Maknanya kalaulah kita boleh jadi sesuatu macam Nabi Yusuf, dia minta, kan, kalau dia bagi orang lain, habislah. So we boleh meminta bagi pakcik lah, boleh in fact, kalau Ustaz lagi ingat, Ustaz lagi pakat. Ni semua ayat-ayat Quran yang mengingatkan saya tentang doa ibadur rahman. Doa ibadur rahman apa dia? Cakap Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imam. Jadikan aku imam bagi orang yang bertakwa. Allah Rabbuna. Kan tu semua permohonan-permohonan yang ini ibadur rahman ni. Takkanlah dia minta. Itu kan. Biasa doa ni, ya Allah saya nak syurga, jauhkanlah saya daripada fitnah dunia. Tiba-tiba doa tu yang saya rasa hampir semua podcast Pak Cik Lan sebut doa tu. Doa tu ada unsur self-esteem. Ada unsur, ya Allah jadikanlah aku dan zuriatku pemimpin, kurniakan kami leadership.
lain macam dia punya nada doa tu. Subhanallah. Saya suka doa yang Pak Cilan sebut tu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Jadikanlah daripada dalam rumah kami ni ya Allah, dengan peranan isteri kami dan anak kami yang menyejukkan mata, jadikanlah yang akan keluar pada rumah ni mereka yang jadi imam kepada orang-orang bertakwa. Ulama bincang, imam kat situ bukan imam sembahyang. Tapi macam yang Pak Cilan selalu sebut daripada awal lagi tadi, how you influence others. Betul. Macam mana kamu membantu orang lain menemui takwa. Betul. Muttaqina imaman. Betul. Oh, terima kasih Ustaz. Tak ada apa, Haji, saling melengkapkan. Alhamdulillah. 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 Pak Cilan, kalau diizinkan pulang ke zaman muda, agaknya apa yang Pak Cilan berhasrat untuk lakukan tapi tak dapat nak lakukan? Ini semua orang muda nak dengar ni. Kalau boleh diimbau lah, kalau ada. Pakcik, macam Pakcik cakap, Pakcik bila connect the dot, Pakcik merasa sakinah dengan apa yang Allah bagi pada Pakcik. Subhanallah. Itu Subhanallah. Pakciknya. Apa yang muda Pakcik, yang telah Pakcik lalui, dengan SPM Pakcik, dengan UiTM Pakcik, semua tu. Semua tu the best. The Hanya best gift. kalau lah Pakcik boleh, masa sekarang ni kan bila Pakcik baca Quran, Pakcik, Subhanallah. to be honest, Pakcik memang suka Nur Malihan. Subhanallah. Ustaz pun salah Itu pula, seorang. itulah tempat itu Because bertemu. dia punya tafsir tu sangat kena dengan jiwa Pakcik. Reflection dia, insight dia dia. punya understanding kan. So bila kita baca selalu ayat Quran ni, dia mengingatkan kita kepada perkara-perkara begitu. So bagi Pakcik, kalau lah boleh Pakcik imbau balik. Pakcik memang nak belajar bahasa Arab sungguh. Subhanallah. Sekarang ni Pakcik punya anak ada dua. Seorang Amir, dia lulusan Madinah. Dia subhanallah lah. Dan then anak Pakcik yang perempuan. Ini Abang Long lah. Anak nombor 2. Nombor 2. Pak Cilan ada berapa orang semuanya? 4 orang anak. 4 orang. Nombor 1. Satu Mus'ab Aizuddin. Mus'ab Kemudian Aizuddin. Amir Mursyid. Kemudian Ahmad Badi'uz Zaman. Kemudian Nur Khadijah. So, 3 lelaki, seorang perempuan. Nur Khadijah dia ambil Quran dan Sunnah dekat UIA. Abidah. Jadi dia salah seorang daripada rujukan Pakcik lah. Dan dia Amir lah. Amir dari Universiti Islam Madinah. Dia ambil syariah. Alhamdulillah dia membawa Rabi Masters dekat INSA. So these 2 orang yang selalu bila Pakcik, macam Al-Falah kajian Pakcik ni, Pakcik minta ada orang yang bantu Pakcik. Untuk tengok apa ni. Yang falah tu yang Kebun. Farmer. To till tu So itu juga. So kalau lah Pakcik boleh, Pakcik nak benar memahamikannya. Bila kita baca Quran dan kita faham bahasa Arab, bila Pakcik dengar, tadi macam Ustaz cakap lah, tatabawa tu tadi kan, Ya, tabawa. Pakcik baru perasan benda tu. Bila Nur Mahli Khan cakap, kenapa Allah cakap ini dulu, kenapa Allah, dia lagi memberi makna yang seronok bila kita baca Quran. Dan Quran kita tahu dia adalah hudalil muttaqin kan. Dia adalah petunjuk. Dia adalah Allah yang mengajar kita. Allamal insan ma lam ya'lam. Dan apa yang Allah ajar tu dari Quran. So kalau lah Pakcik boleh, dari sebab Pakcik nak belajar di Arabic. Itu hari tu yang Pakcik cakap, bila Pakcik tengok Ustaz dengan Profesor Dr. Rabi punya podcast tu, Pakcik, alamak boleh ke ni, dia orang main semua. The technicalities of Arabic language, Pakcik memang fail Pakcik, memang tak ada. Pakcik punya tu banyak kan anak-anak lah. Pakcik selalu minta anak-anak Pakcik yang tengokkan. InsyaAllah. Arabic is a very salah satu ilmu yang bagus untuk kita kuasai. Dengar tadi tu Pak Cilan sebab apa tu, betapa pentingnya menghargai bahasa Al-Quran. Yalah, dalam saki-baki umur yang masih ada ni kan, Pak Cilan bukan penghalang kan untuk mendalami bahasa Al-Quran. Tidak ada istilah terlewat lah dalam menuntut ilmu, apatah lagi ilmu yang dikena-mengena dengan kitab Allah. Betul. Moga Allah mudahkan Pak Cilan Amin. untuk mempelajari bahasa Quran. Dan tidak sedikit ulama sebenarnya yang mengkaji macam-macam. Tiba-tiba Ar-Razi, Imam Razi dan beberapa ulama besar, mereka menyudahkan umur mereka dengan tafsir. Mereka berkecimpung dalam banyak bidang, Pak Cik Lan. Hamka sendiri pun menulis tafsir Al-Azhar di hujung-hujung usia. Jadi nak katanya, subhanallah, baru saya faham kenapa Nabi SAW ni lewat menjadi Nabi. Sebab nak katanya husnul khatimah tu tandanya di situ. Tanda-tanda husnul khatimah ni adalah bila makin sampai kepada umur yang 63, menghampiri 60, pendek kata 40 and above lah, kamu mula rasa nak dekat dengan Quran, rasa nak dekat dengan Tuhan. Sebagaimana Nabi pun jadi Nabi umur 40.
Ulama-ulama tafsir pun banyak jadi ulama tafsir walaupun mereka saintis dalam bidang lain. Kebanyakannya 40 ke atas. Baru saya nampak rupanya ni antara tanda-tanda Allah sayang lah. Mudah-mudahan. Amin. Tanda-tanda Allah Ta'ala sayang. Pak Cik Lan, saya lupa nak tanya satu soalan tadi. Dalam ramai-ramai Nabi tadi, walaupun Pak Cik Lan dah sebut Nabi Sulaiman, adakah Nabi Sulaiman masih lagi pada tahta ataupun pada kedudukan Nabi yang paling Pak Cik Lan suka? Nabi Ibrahim. Semua tetamu podcast saya tanya soalan ni. Nabi Ibrahim. Subhanallah. Nabi Ibrahim. Kerana apa Pak Cik? Kenapa? Teringatkan doa dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata apa? Ya Allah, janganlah engkau hina aku pada hari manusia dibangkitkan. Apa doa tu Ustaz? Rabbi la yauma yub'atsun. Ada sekian. Yaum apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pak Cik bila apa? Bila Pak Cik baca doa itu kan, after all that he has gone through, dengan semua ujian yang dia hadapi, dia masih minta pada Allah, jangan hina dia pada hari di mana manusia dibangkitkan. Risaunya Sedangkan baginda. dia punya pengorbanan yang dia buat, usaha yang dia buat, sampai dia itu Allah kata umat, by himself. And dia adalah Khalilullah. Tapi dia punya takut pada Allah Azza wa Jalla. Dia kata, Tuhan, janganlah engkau hina aku pada hari manusia dibangkitkan. After all he has done, what do we have? Artinya untuk kita cakap pada Allah. Dan dia Khalilullah. He himself is an umat. Dan pengorbanan yang dia hadapi daripada umur dia masih muda sampai dia nak direjam oleh ayah dia sendiri. Tapi after he have successfully berjaya dengan cemerlang dalam semua ujian yang Allah beri pada dia, namun dia peringatkan diri dia, Tuhan, jangan engkau malukan aku, hina aku pada hari aku dibangkitkan. Just imagine, ini seorang Nabi yang telah berjaya dengan cemerlang dalam semua ujian dia. Banyak jasa pada agama. Selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Ismail, Nabi yang paling baca saya. Ibrahim alaihissalam. Jangan rasa Rabbana la Tuhan. Rabbi la tuhzini yawma yub'atsun. Kalau dalam ayat Qurannya, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu doa Nabi Ibrahim tu. Dan Nabi Ibrahim. Masa Pak Cik baca dulu, mendengar orang baca, Pak Cik ingat tu doa orang biasa. Tapi bila Pak Cik pergi Quran, tengok itu adalah doa seorang Nabi yang telah berjaya dengan segala. Yang paling dekat dengan Tuhan. Yet dia minta supaya dia Allah. tidak dimalukan di hari dia dibangkitkan. Cuba bayangkan kita dengan segala dosa yang kita buat, apa agaknya yang kita boleh bawa to that. Kalau Ustaz tanya Pak Cik, siapa Nabi selepas Muhammad? Nabi Ibrahim AS. Besar macam mana pun yang kita lakukan, jangan sekali-kali yakin yang Tuhan telah menerima apa yang telah kita lakukan. Ibrahim yang samalah alaihi salam selepas membina Baitullah. Lepas membina Baitullah, angkat tangan dengan Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna. Tuhan, terimalah. Aku risau kau tak terima. Kau maha mendengar, ya Allah. Risau sangat baginda. Kalau dalam bahasa hari ni anxiety juga lah. Risau, tapi Nabi Ibrahim risau. Amalan dia tak diterima. Sedangkan dia yang paling dekat dengan Tuhan. Terima kasih Pak Cik Dan. Menghidupkan Nabi Allah Ibrahim dari kalangan Nabi-Nabi yang sedia ada. Alhamdulillah di hujung ni, kalau tidak keberatan, mungkin Pak Cik Dan boleh tinggalkan satu pesanan kepada semua para penonton di Yayasan Tadabbur dan juga Tadabbur Center. Hampir 10,000 jugalah yang mengikuti pengajian kami di sini. Jadi mungkin Pak Cik Dan boleh tinggalkan satu pesanan. Saya tidak boleh anggap merumuskan apa yang Pak Cik Lan lalui lah. Mungkin salah satu pesanan lah yang mungkin Pak Cik Lan boleh sebutkan kepada semua untuk menutup kita punya podcast, insyaAllah. Pak Cik akan tinggalkan apa yang Pak Cik selalu tinggalkan dalam TikTok Pak Cik.
buatlah sesuatu dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Allah kan ada. Kerana bila kita buat sesuatu itu ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla, apapun halangan, rintangan yang kita hadapi, insya-Allah kita akan dapat atasi. Namun ikhlas saja tanpa sungguh-sungguh, dia tidak akan mencapai. Kerana ingat, Islam ini adalah agama yang dimenangkan oleh usaha manusia. Allah boleh menangkan saja. Betul. Tapi Nabi juga di Uhud cedera. Jadi buatlah sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Jangan ambil mudah. Ini agama Allah, nanti Allah menangkan. Memang Allah menangkan. Tapi rugilah kita kerana kita yang tak menjadi orang yang memenangkan. Dan selalulah ingat, Allah kan ada. Kerana Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu bagi pakcik bukan sekadar Rasul tahu bahawa dia kena membaca. Tapi kali itulah kali pertama dia tahu Allah itu pencipta dia. Maknanya dia tahu bahawa dalam hidup ini ada pencipta dia. Dan dalam buku Dr. Joel itu, dia kata the strength of Muhammad ialah dia tahu bahawa apa yang dia buat ini, dia buat adalah kerana Allah. Dan Allah tidak akan meninggalkan dia. Itu kekuatan sebenarnya. Bila kita buat sesuatu dan kita tahu kita buat ini untuk mencapai redha Allah Azza wa Jalla, buat saja. Kerana kita tidak akan pernah berjumpa keadaan di mana semuanya bagus. Redah saja. Tapi ingat, kerana apa? Kerana mencari redha Allah Azza wa Jalla. So kena ingat, Allah kan ada itu kuat sebenarnya. Kerana ada satu cerita Buya Hamka kan. Pakcik dah lupa dalam satu apa ni, di lindungan Kaabah ke, surah lagu dia lagu Opik kan. Dia kata apa? Ingatlah, ketika kamu tidak punya sesuatu selain Allah, ketahuilah bahawa Allah itu cukup untuk kamu dan semuanya. Makna Allah kan ada itu kuat. So dalam hidup ini buat sesuatu ikhlas dan sungguh-sungguh. Allah kan ada. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Pak Cik Lan. Sesi yang terlalu berharga. Umur saya 44 tapi sesi ini menyebabkan saya rasa saya 64. Masya-Allah. Saya rasa banyak benda saya berharga. Inilah pentingnya, inilah penting bertemu dengan orang yang lebih senior, orang yang lebih berpengalaman supaya kita boleh lebih mahir mengatur kehidupan. Bila Pak Cik Lan sebut ikhlas itu penting, bekerja bersungguh-sungguh juga penting. Sebenarnya banyak yang Pak Cik Lan sebut sebenarnya pada awal kita berpodcast ni. Yang saya ni duk teringat ayat Quran ni, duk teringat ayat Quran ni, duk teringat Nabi ni. Walaupun Pak Cik Lan tidak mention pun ayat berkenaan. Banyak yang Pak Cik Lan sebut. Tapi walaupun ada banyak Pak Cik Lan tak sebut, tapi itu sebenarnya Quran yang aku belajar. Contoh belajar apa Cik Lan sebut tadi, bekerja kena bersungguh, jangan ikhlas saja. Itulah cerita Nabi Yusuf. Baginda bukan hanya disebut al-mukhlasin, orang yang ikhlas sampai melarikan diri bila nak digoda, betul-betul jujur, berintegriti. Tapi baginda juga muhsinun, orang yang ihsan, orang yang bekerja kuat untuk mengelakkan kemarau, tolong rakyat jelata, tolong non-Muslim, untuk baikkan negara Mesir. Saya tinggalkan satu doa pada sahabat-sahabat semua, doa Nabi Yusuf yang dirakamkan juga dalam surah Yusuf. Saya rasa doa ini boleh merumuskan juga perjalanan hidup Pak Cik Lan yang ada dalam karya terbitan White Coat, Redah Sampai Allah Redha ni. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Aku menyeru, ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah ala basirah, dalam keadaan basirah. Perkataan basirah ni yang mahal bagi saya. Basirah ini ulama telah tafsirkan sebagai bukan hanya aku menyeru dengan keadaan aku nampak, tetapi aku menyeru dalam keadaan aku nampak dengan mata hati. Basarah artinya nampak. So ini yang saya sebut sebagai pengalaman. Pengalaman adalah apa yang awak nampak, apa yang berlaku pada awak. Tapi kematangan adalah apa yang kamu tafsirkan daripada apa yang kamu nampak. Jadi alhamdulillah, basirah adalah harapan saya kepada semua yang mendengar pada hari ini. Allah kurniakan kepada Pak Cik Lan basirah, iaitulah kemampuan melihat semula pengalaman-pengalaman lama itu macam puzzle yang dicantum untuk membentuk Pak Cik Lan sekarang. Lepas tu Pak Cik Lan keberatan nak jawab soalan, kalau boleh balik ke masa lampau nak buat apa, sama dengan soalan yang ditanya apa yang paling menyesal dalam hidup, Pak Cik Lan tak nak jawab. Sebab Allah bagi yang terbaik sebenarnya kepada kita
apa yang berlaku di masa lampau, bukan untuk disesali sama sekali. Jadi kalau ini berlaku pada Pak Cik Lan, bagaimana Pak Cik Lan memberikan warna-warni kepada kehidupan beliau yang sudah berlalu, percayalah, kehidupan anda pun begitu. Cuma mungkin anda tak mampu nak tulis buku macam Pak Cik Lan, tetapi masing-masing tulislah untuk diri sendiri, hargailah kehidupan masing-masing, lihatlah kehidupan anda dengan basirah, bukan hanya dengan basir. Ya, jadi saya mengucap terima kasih banyak-banyak pada Pak Cik Lan. Masa Pak Cik Lan beri sangat berharga pada kami, dan doa kami mengiringi Pak Cik Lan untuk dipanjangkan umur, dipermudah urusan PhD dan terus memberikan barakah kepada keluarga. Doa Pak Cik Lan pun keperluan kami di sini untuk saya dapat terus bertadabbur dan membantu lebih ramai anak-anak muda boleh jadi pentadabbur di sini. InsyaAllah. Jadi insyaAllah jangan lupa untuk tinggalkan komen tetamu podcast siri yang ke-7. Anda mahu siapa? Sila tinggalkan di ruangan komen. Tolong jangan lupa tinggalkan komen juga apakah yang telah anda pelajari, apa benda yang paling mahal anda belajar daripada Pak Cik Lan pada hari ini. Okey, jangan lupa untuk tinggalkan. Dan itu saja Azizi, itu saja insyaAllah. Terima kasih pada Tayyib Pay, terima kasih pada semua yang menonton. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak kira di mana anda berniaga, di bandar yang sibuk atau di kampung yang tenang, setiap peniaga perlukan cara pembayaran yang mudah, cepat dan selamat. Memperkenalkan Tayyib Pay, platform payment gateway patuh syariah yang membolehkan anda menerima bayaran secara online walaupun anda tiada laman web. Sesuai untuk semua jenis perniagaan, dari penjual kecil, peniaga online, perniagaan sederhana, hinggalah organisasi besar dan NGO. Tak kira di bandar atau kampung, pembayaran anda sentiasa lancar. Daftar percuma dengan hanya RM1 per transaksi. Kami juga menawarkan pakej santai tanpa caj transaksi khusus untuk organisasi berkaitan agama Islam yang tidak berorientasikan keuntungan. Semuanya direka untuk memudahkan perjalanan perniagaan anda. Lebih 130,000 merchant kini menggunakan Tayyib Pay. Percayakan kami untuk melancarkan urusan jual beli anda setiap hari. Nantikan features terbaru yang akan ditawarkan. Virtual Account, Tayyib Gold, DIY Web, sertai kami hari ini. Mudah, cepat, selamat. Itulah Tayyib Pay. Daftar akaun Tayyib Pay sekarang. Layari tayyibpay.com.